Alright gang, welcome back to my channel. Aku tak tahu kalau boleh dengar suara ke tidak. Aku sekarang ni nak pergi buang sampah. Aku nak try kamera baru, Insta360 S Pro. Harap-harap kualiti video cantik, terang. Suara pun boleh dengar lah kot. Harap-harap lah. First time guna Insta360. Kita dah sampai di tempat pembuangan sampah. Mari kita buang sampah dulu. Ya. Kalau aku tengok review dekat YouTube, banyak yang kata dia punya video pada waktu malam ni lagi terang, lagi cantik daripada GoPro. Kita try jalan gelap sikit. Jalan ni gelap sikit, dia tak berapa nak ada lampu. Jadi kita boleh tengok macam mana dia punya kualiti gambar.